Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang menonton video pembentangan ini dan terutama sekali kepada pensyarah pembimbing iaitu Ustazah Rohana binti Muhammad Nawi. Baik, sebelum bermula, suka untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Amirul Aiman bin Razali. Saya dari kumpulan PISMP Bahasa Melayu, ambilan Ogos 2023-2028. Baik, pada hari ini saya akan kongsikan dan membentangkan kepada anda mengenai penilaian kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan di Malaysia. Sebelum kita bergerak dengan lebih mendalam mengenai perbincangan dan pembentangan ini, saya akan memberitahu fokus dan objektif pembentangan kita. Baik, fokus utama pembentangan adalah kita akan menilai impak mobiliti sosial, iaitu pendidikan ini sebagai ejen mobiliti sosial dan impaknya kepada individu. Yang kedua, pendidikan dilihat sebagai instrumen keadilan. Bagaimana peranan pendidikan ini mampu menyatu atau memberi kesan kepada keadilan dan juga ketidaksamaan. Yang kedua, kita lihat kepada objektif spesifik yang telah saya senaraikan 4. Yang pertama, kita akan analisis hubungan sosioekonomi, iaitu hubungan sosioekonomi dan juga mobiliti sosial. Dan yang kedua, membuat penilaian kritis mengenai ketidaksamaan. Menilai bagaimana ketidaksamaan yang ada dalam pendidikan di Malaysia. Dan yang ketiga, kita akan memberikan justifikasi peranan profesional seorang guru dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Dan yang terakhir, saya akan mencadangkan strategi berasaskan bukti bagi meningkatkan kualiti pendidikan kita di Malaysia. Seterusnya, mari kita menyelami intipati utama pembentangan ini dengan meneliti pengenalan dan definisi mobiliti sosial. Baik, secara amnya, mobiliti sosial merujuk kepada pergerakan individu, keluarga atau kumpulan dalam hierarki strata sosial sesebuah masyarakat. Contoh, bayangkan seseorang individu yang dibesarkan di dalam kawasan pedalaman namun berjaya beralih ke persekitaran profesional di bandar hasil daripada peningkatan status ekonominya. Perubahan inilah yang dikatakan sebagai mobiliti sosial. Seterusnya kita ada mobiliti menegak, iaitu pergerakan ke atas dan ke bawah dalam status sosioekonomi individu. Perubahan ini biasanya melalui 3 elemen, iaitu pekerjaan, pendapatan dan tahap pendidikan. Baik, apa yang dimaksudkan dengan mobiliti ke atas? Mobiliti ke atas ini adalah apabila seseorang itu berada di kedudukan paling bawah, namun dia terus meningkat mencapai tahap yang paling terbaik dalam versi dirinya. Itu yang kita panggilkan mobiliti ke atas. Untuk mobiliti ke bawah pula adalah apabila seseorang individu itu berada di tahap yang paling tinggi tetapi menurun dan menurun. Contohnya akibat daripada pendapatan ataupun status sosialnya. Itu adalah mengenai mobiliti ke atas dan juga mobiliti ke bawah. Baik, seterusnya kita ada mobiliti antara generasi. Ini konsep paling dekat dengan sistem pendidikan kita, iaitu perubahan status sosial anak berbanding dengan ibu bapa mereka. Pendidikan di Malaysia ni kita lihat sebagai lift sosial atau pemacu utama bagi mobiliti jenis ini. Contohnya, anak kepada buruh kasar yang tidak menamatkan sekolah, namun hasil ketekunan dan sokongan sistem pendidikan, anak tersebut berjaya menjadi seorang doktor. Dan di sinilah status sosial anak telah melampaui status sosial asal ibunya. Baik, kita tengok konteks dan realiti di Malaysia menurut Hazanah Research Institute. Menurut laporan mereka, tahap mobiliti sosial yang sangat positif telah direkodkan sejak beberapa dekad yang lalu. Satu statistik yang membanggakan ialah kanak-kanak yang dilahirkan oleh ibu bapa yang tidak mempunyai pendidikan formal mempunyai kebarangkalian sebanyak 33% untuk menamatkan pendidikan tinggi. Baik, data ini membuktikan bahawa pendidikan kita berjaya menyediakan kesaksamaan peluang walaupun ibu bapa mereka
tidak berpendidikan. Kita melangkah ke bahagian seterusnya iaitu kepentingan mobiliti sosial. Kita akan lihat daripada perspektif individu. Pertama sekali, mobiliti sosial membawa kepada transformasi sosioekonomi, iaitu peningkatan tahap pendidikan diiktiraf sebagai pemangkin utama untuk individu mendapatkan pulangan pendapatan yang lebih lumayan. Makna kata apabila pendidikan kita lebih tinggi, kita punya pendapatan juga akan ikut sama tinggi. Contoh, seorang graduan yang berjaya menamatkan pengajian dalam bidang profesional seperti perakaunan dan kejuruteraan mempunyai akses kepada kerjaya yang menawarkan kestabilan kewangan. Jadi hasil daripada kestabilan kewangan ini membolehkan mereka mengakses sumber yang lebih berkualiti. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kemudahan kesihatan, perumahan dan juga teknologi yang terkini. Baik, dalam konteks ini sebenarnya kita merujuk kepada teori model insan di mana pendidikan dipandang sebagai pelaburan ke atas manusia yang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan produktiviti mereka untuk pasaran kerja. Baik, teori ini menekankan ia sebagai pelaburan. Apabila kita belajar dengan lebih tinggi, maka kita akan dapat pulangan juga yang lebih tinggi. Baik, seterusnya mobiliti sosial memainkan peranan psikologi yang besar melalui aspirasi dan juga motivasi. Apabila pelajar melihat sistem pendidikan mengamalkan meritokrasi, iaitu sistem yang memberikan ganjaran berdasarkan usaha dan juga bakat, maka tahap efikasi dan kendiri mereka juga akan meningkat. Contohnya, seorang pelajar daripada keluarga nelayan di luar bandar yang melihat abang dan kakaknya berjaya di universiti akan mempunyai motivasi intrinsik. Mereka juga akan rasa, aku nak ikut macam mana abang dan kakak yang sambung belajar. Jadi matlamat akademik mereka ini telah ada dalam jiwa. Dan bagi pelajar latar belakang B40, mobiliti sosial sebenarnya melalui pendidikan bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan jalan tunggal kerana ia akan memutuskan orang kata kemiskinan tega dan mengubah nasib seluruh keluarga. Baik, jadi bagi membuktikan hujah ini secara saintifik, saya telah sediakan data dan statistik daripada laporan Khazanah Research Institute 2016. Kajian tersebut menunjukkan bukti yang sangat jelas di mana individu di Malaysia yang mempunyai ijazah sarjana muda mempunyai kebarangkalian yang jauh lebih tinggi untuk berada dalam kuartil pendapatan ke atas berbanding rakan sebaya mereka yang hanya tamat pendidikan peringkat menengah. Jadi pendidikan ini memastikan individu mempunyai peluang yang sama untuk berjaya tanpa disekat oleh latar belakang asal mereka. Seterusnya, mari kita luaskan skop perbincangan kita kepada perspektif nasional. Wujud satu persoalan iaitu mengapa mobiliti sosial ini sangat kritikal untuk sesebuah negara seperti Malaysia. Baik, pertama sekali mobiliti sosial ini adalah pemacu pertumbuhan ekonomi yang sangat berkuasa. Melalui pendidikan yang inklusif, negara dapat memastikan kecekapan sumber manusia. Kita mahu memastikan bakat terbaik daripada semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang kerana mereka semua dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Contohnya, seseorang itu bukan sahaja dapat mengubah nasib keluarganya tetapi juga dapat meningkatkan produktiviti nasional dan daya saing global Malaysia dalam industri teknologi tinggi. Dalam sosiologi, kita merujuk kepada teori fungsionalisme, iaitu pendidikan berfungsi sebagai mekanisme penapisan atau social sorting yang mengagihkan peranan sosial berdasarkan minat dan kebolehan yang seterusnya memastikan kestabilan struktur ekonomi negara kita. Baik, selesai mengenai pemacu pertumbuhan ekonomi, kita bergerak kepada mobiliti sosial yang adalah kunci kepada pengukuhan integrasi nasional dan keadilan. Pendidikan yang adil berperanan penting dalam merapatkan jurang sosioekonomi antara etnik
serta antara kawasan bandar dan juga luar bandar. Kita harus sedar bahawa ketidaksamaan yang ketara adalah resepi kepada keresahan sosial dan polarisasi dalam masyarakat. Oleh itu, mobiliti sosial yang rancak merupakan asas kepada kestabilan politik. Visi ini sebenarnya selaras dengan visi kemakmuran bersama WKB 2030 yang matlamatnya adalah penyertaan semua lapisan masyarakat dalam arus pembangunan negara bagi memastikan tiada golongan yang terpinggir. Baik, saya juga telah sediakan data dan statistik yang dikaji oleh World Bank 2021. Mereka telah menunjukkan bahawa pelaburan dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia mempunyai pulangan jangka panjang yang sangat tinggi terhadap mobiliti ekonomi negara. Ini bermakna apabila kita memberi peluang yang adil kepada kanak-kanak sejak awal lagi, kita sebenarnya sedang menanam benih untuk ekonomi yang lebih dinamik dan masyarakat yang lebih adil pada masa hadapan. Kita beralih kepada kesan mobiliti terhadap akses dan juga equity pendidikan. Baik, dalam bahagian ini kita akan melihat bagaimana perbezaan dalam mobiliti sosial secara langsung mewujudkan jurang dalam kualiti pendidikan yang diterima oleh para pelajar. Yang pertama, jurang pendapatan dan akses sumber pelajaran. Kita lihat bahawa kedudukan kewangan yang tinggi amat berkebolehan dalam membiayai kelas tuition tambahan, membeli pelbagai bahan rujukan serta menyertai aktiviti pengayaan akademik. Baik, apabila golongan ini dapat lebih daripada golongan yang biasa seperti kelompok sosioekonomi yang rendah, seringkali sebenarnya mereka tidak berpeluang mendapatkan akses yang sama seperti golongan sebelum ini dapat. Contoh relevan yang boleh saya bagi adalah seorang pelajar yang tinggal di bandar mempunyai akses kepada perpustakaan peribadi di rumah dan bimbingan daripada guru pakar tuition setiap minggu berbanding dengan pelajar di kawasan pedalaman yang mungkin hanya bergantung sepenuhnya kepada buku teks dan juga nota ringkas yang diberikan oleh guru di sekolah. Baik, itu kita dapat tengok daripada segi pendapatan dan akses sumber pelajaran. Yang kedua, akses digital dan teknologi. Tahap mobiliti sosial, keluarga sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan peranti digital yang canggih serta akses internet berkelajuan tinggi di rumah. Contohnya, semasa fasa pembelajaran dalam talian yang mencabar, pelajar daripada keluarga berkemampuan mempunyai komputer, riba, peribadi, telefon pintar dan sebagainya untuk mengikut kelas secara real time. Namun, bagi pelajar daripada keluarga B40, mereka mungkin hanya terpaksa berkongsi satu telefon pintar yang mempunyai kuota data terhad dengan adik-beradik yang lain. Jadi, itu perbezaan dari segi akses digital dan juga teknologi. Yang ketiga, kita lihat dari segi modal budaya, iaitu bukan sekadar pemilikan wang ringgit, tetapi juga tentang pengumpulan modal budaya yang melibatkan pengetahuan, kemahiran dan gaya bahasa yang diwarisi keluarga yang berpendidikan tinggi. Contohnya, seorang pelajar yang dibesarkan dalam keluarga profesional mungkin lebih berkeyakinan untuk terlibat dalam perdebatan atau berkomunikasi secara formal kerana gaya bahasa tersebut merupakan amalan harian di rumah mereka. Sebaliknya, pelajar yang datang daripada latar belakang yang kurang terdedah dalam akademik mungkin merasa rendah diri atau sukar untuk menyesuaikan diri dalam norma budaya sekolah. Baik, itu adalah 3 kesan yang ada apabila akses dan equity pendidikan wujud. Baik, sekarang tumpukan perhatian. Saya akan menghuraikan hubung kait antara latar belakang sosial dan juga pencapaian akademik pelajar. Baik, kita tumpukan pada bahagian yang biru cair dahulu di bahagian bawah, iaitu korelasi SES, status sosioekonomi dan keputusan peperiksaan.
Kajian secara konsisten menunjukkan bahawa latar belakang keluarga terus menjadi faktor utama yang membentuk peluang dan tahap pencapaian akademik seseorang murid. Berdasarkan maklumat yang anda nampak, pelajar daripada keluarga yang mempunyai mobiliti yang tinggi cenderung mendapat keputusan yang lebih cemerlang kerana mereka mempunyai akses yang lebih luas kepada sumber pembelajaran seperti bahan bacaan berkualiti dan juga kelas bimbingan tambahan. Di Malaysia khususnya, kualiti sekolah dan tahap sokongan keluarga didapati sangat mempengaruhi hasil pembelajaran pelajar secara keseluruhan. Baik, jadi kat sini pelajar daripada latar belakang yang berpendapatan tinggi cenderung untuk mencapai akademik yang lebih tinggi kerana terdapat support ataupun bimbingan seperti bahan bacaan, tuition dan sebagainya yang tak dapat oleh golongan yang berpendapatan rendah kerana keluarga mereka tidak mampu menyediakan akses-akses sebegitu kerana kekurangan kewangan. Baik, seterusnya kita lihat pengaruh persekitaran sosial dan juga motivasi. Selain daripada faktor fizikal yang telah kita bincangkan, persekitaran sosial juga membentuk aspek psikologi pelajar. Baik, yang pertama, ekspektasi keluarga kelas atasan sering menjadi pemangkin yang mendorong usaha akademik yang lebih gigih kerana mereka melihat pendidikan sebagai cara mengekalkan status elit keluarga berbanding dengan keluarga berpendapatan rendah. Mereka mungkin tidak menekankan kecemerlangan akademik. Contohnya, mengikut pengalaman saya, ada ibu bapa yang daripada kawan saya yang mungkin hanya kata tak apa, lepas habis belajar mungkin boleh kerja di kilang, di kedai runcit dan sebagainya. Mereka tidak mementingkan akademik sangat. Jadi, dekat sini, mobiliti sosial mempengaruhi aspirasi kerjaya, motivasi intrinsik yang ada dalam kalangan pelajar. Baik, seterusnya terdapat persoalan yang berada di tengah itu mengenai adakah pendidikan berfungsi sebagai equalizer atau pengekal. Ini membawa kita kepada persoalan yang besar yang ditunjukkan dalam carta ahli ini. Baik, carta ahli ini menunjukkan kitaran yang membimbangkan, iaitu modal kewangan yang tinggi membawa kepada sokongan optimum yang seterusnya membuahkan pencapaian cemerlang dan pengekalan status elit. Sebaliknya, kekurangan akses kepada aspirasi yang tersekat, pencapaian yang rendah dan akhirnya kitaran kemiskinan yang diteruskan. Realitinya, pelajar yang kurang bernasib baik menghadapi jauh lebih banyak halangan untuk berjaya berbanding rakan sebaya mereka yang lebih berada. Jadi, kesimpulannya, tanpa intervensi yang berkesan daripada kita sebagai pendidik, sistem pendidikan berisiko menjadi ejen yang hanya orang kata mengesahkan kedudukan sosial sedia ada dan bukannya sebagai alat untuk mobiliti sosial yang adil. Jadi, semua pihak perlu bertanggungjawab untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Seterusnya, saya akan mengupas 3 perspektif sosiologi utama yang memberikan dimensi berbeza terhadap isu mobiliti sosial dalam pendidikan. Yang pertama, teori fungsionalisme. Pertama, kita lihat melalui lensa fungsionalisme yang dipelopori oleh tokoh seperti Tal Person. Teori ini memandang pendidikan sebagai satu mekanisme penapisan sosial atau social sorting yang sangat penting bagi memastikan kestabilan masyarakat. Baik, pandangan terhadap mobiliti bagi fungsionalis, mobiliti sosial adalah sesuatu yang adil kerana ia merupakan hasil daripada pencapaian dan usaha individu atau lebih dikenali sebagai meritokrasi. Dalam sistem kita, ini dizahirkan melalui pemberian beasiswa atau kemasukan ke sekolah berprestij seperti SBP atau MRSM yang berasaskan kecemerlangan akademik khususnya bagi pelajar daripada kelompok B40. Baik, seterusnya teori konflik. Perspektif kedua pula diketengahkan oleh Pierre Bourdieu, iaitu disokong oleh kajian daripada Brand and Johnson 2005.
Teori ini sedikit berbeza dengan funksionalisme kerana mendakwa pendidikan sering bertindak sebagai alat golongan elit untuk mengekalkan status sosiopolitik mereka. Dalam teori ini, mobiliti dilihat sebagai sesuatu yang sukar dicapai kerana sistem pendidikan cenderung memihak kepada mereka yang memiliki modal budaya atau cultural capital yang tinggi. Yang kedua, kita dapat melihat bagaimana jurang sumber pendidikan seperti akses teknologi dan juga bahan rujukan mengekalkan ketidaksamaan struktur antara golongan berada dengan golongan marhen. Jadi kat sini, saya rasa teori funksionalisme lebih kepada usaha. Apabila anda usaha, anda akan dapat. Tetapi teori konflik berbeza. Teori konflik mengatakan golongan elit ini adalah yang akan mengekalkan statusnya kerana terdapat dari segi akses dan sebagainya. Baik, seterusnya kita fokus kepada teori interaksionalisme yang memberikan tumpuan kepada aspek mikro, iaitu interaksi harian di dalam bilik darjah antara guru dan murid. Dalam teori ini, mobiliti dianggap subjektif dan sangat bergantung kepada fenomena self-fulfilling prophecy, iaitu ramalan yang menjadi kenyataan berasaskan jangkaan guru. Terdapat bahaya yang nyata sekiranya berlaku tindakan labeling oleh guru yang secara tidak sengaja merencatkan potensi pelajar daripada latar belakang miskin. Contohnya, apabila guru tersebut melabelkan murid, anda tidak akan berjaya kerana guru tersebut tahu mereka tidak mempunyai akses yang sama seperti pelajar yang juga tinggi, juga bijak dan pandai daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Kesan daripada labeling ini, murid tersebut mungkin tidak akan rasa bersemangat, mungkin tidak akan rasa untuk meningkatkan akademik mereka. Jadi itu 3 teori yang terdapat dalam sosiologi. Seterusnya saya akan membincangkan satu aspek yang amat membanggakan dalam sistem pendidikan negara kita, iaitu penilaian terhadap kejayaan dalam memacu mobiliti sosial. Yang pertama, kita lihat pada keberkesanan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Kerajaan telah menetapkan aspirasi equity yang sangat jelas, iaitu memasarkan pengurangan sebanyak 50% jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar, perbezaan sosioekonomi serta gender menjelang tahun 2025. Dari segi akses sejagat, Malaysia telah mencapai kejayaan yang luar biasa dengan kadar enrolment sekolah rendah yang mencecah hampir 98%. Ini adalah asas yang sangat kukuh bagi mobiliti sosial kerana setiap anak mempunyai peluang untuk memulakan perjalanan akademik mereka. Yang kedua, TVET sebagai ejen mobiliti kedua, kita lihat TVET menyediakan kepelbagaian laluan bagi pelajar yang mungkin kurang cenderung kepada akademik tradisional tetapi mempunyai bakat luar biasa dalam kemahiran teknikal. Impak dan kesannya sangat besar kerana kadar kebolehpasaran graduan TVET ini sangat tinggi sekaligus membantu mereka memecahkan kitaran kemiskinan dalam keluarga B40. Seterusnya, kita ada institusi khusus untuk mobiliti. Kerajaan telah memperkukuh mobiliti melalui institut khusus seperti sekolah berasrama penuh, SBP dan MRSM. Di sini, konsep meritokrasi terpimpin diaplikasikan dengan menetapkan 80% pengambilan pelajar daripada golongan B40. Strategi ini memastikan pendidikan kualiti tinggi tidak lagi menjadi hak eksklusif golongan elit tetapi menjadi jambatan emas bagi anak-anak golongan marhan untuk mencapai kejayaan profesional. Seterusnya kita lihat yang terakhir, bukti statistik. Bagi memenuhi kriteria penilaian, saya mempertengahkan bukti statistik yang sangat kukuh merujuk kepada kajian Hazanah Research Institute KRI 2016. Data menunjukkan
bahawa 33% individu yang lahir daripada ibu bapa pendidikan tanpa formal berjaya menamatkan pendidikan tinggi. Jadi, kesimpulannya penilaian ini membuktikan bahawa dasar pendidikan Malaysia bukan sekadar teori tetapi merupakan ejen perubahan yang benar-benar membentuk peluang dan mobiliti sosial yang mampan bagi rakyatnya. Seterusnya kita beralih kepada bahagian cabaran mobiliti sosial. Cabaran yang pertama, yang paling ketara ialah jurang digital. Perbezaan dalam akses digital terus mempengaruhi hasil pembelajaran secara tidak seimbang. Pelajar yang tidak mempunyai peranti dan juga infrastruktur internet yang stabil didapati semakin tertinggal dalam arus pendidikan moden. Contohnya, di kawasan bandar mungkin boleh mengakses pelbagai sumber video, aplikasi dan sebagainya. Namun, berbeza bagi pelajar di kawasan pedalaman yang hanya mempunyai capaian internet yang lemah. Seterusnya kita lihat kepada cabaran yang kedua, pengaruh latar belakang keluarga dan kelas sosial masih mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap peluang kejayaan pelajar. Statistik menunjukkan bahawa pelajar daripada keluarga elit seringkali lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan premium hasil daripada akses kepada rangkaian sosial dan model budaya yang lebih luas. Contoh, seorang anak daripada keluarga yang mungkin kaya dan juga berpendapatan tinggi mungkin mendapat peluang latihan industri atau pendedahan kerjaya di syarikat-syarikat besar. Berbeza dengan pelajar daripada golongan B14 yang terpaksa berjuang sendirian untuk peluang yang sama tanpa sokongan rangkaian sosial sebegitu. Yang ketiga, kita lihat isu kebolehpasaran. Dengan peningkatan jumlah graduan yang mendadak saban tahun, memiliki ijazah kini tidak lagi menjadi jaminan untuk mencapai mobiliti ke atas secara automatik. Tambah pula, statistik menunjukkan gaji permulaan yang mendata bagi golongan B14 yang mana ia menjadi penghalang utama kepada peningkatan status ekonomi keluarga mereka dengan pantas. Dan yang terakhir kita lihat fenomena ceiling kaca. Pelajar daripada komuniti yang kurang bernasib baik seringkali menghadapi jauh lebih banyak halangan untuk berjaya berbanding rakan sebaya mereka yang mempunyai talian keselamatan sosioekonomi. Contoh yang boleh saya berikan, seorang pelajar B40 mungkin terpaksa membahagikan masa untuk belajar dan melakukan kerja tambahan untuk membantu kewangan keluarga. Jika mereka gagal dalam peperiksaan, mereka mungkin tiada pilihan selain berhenti sekolah. Berbeza dengan pelajar daripada keluarga berada yang mana mereka mempunyai talian keselamatan, apabila mereka gagal, mereka membiayai kelas tambahan dan sebagainya. Seterusnya kita beralih kepada peranan guru dalam memacu mobiliti sosial. Baik, yang pertama, guru bertindak sebagai ejen keadilan sosial dan inklusiviti. Tanggungjawab guru adalah untuk sentiasa menyokong keadilan di dalam bilik darjah dan mempraktikkan amalan inklusif dalam setiap aspek pengajaran. Guru juga perlu berusaha memahami persekitaran sosial pelajar secara mendalam agar dapat memberikan bentuk sokongan yang tepat mengikut konteks mereka. Contoh, guru menyedari seorang muridnya sering tidak menyiapkan tugasan digital di rumah kerana tiada akses internet. Daripada penghukum, guru yang bertindak sebagai ejen keadilan akan memberikan kebenaran kepada murid tersebut untuk menggunakan komputer di pusat sumber sekolah pada waktu rehat. Inilah yang dipanggil sebagai sokongan tepat bagi memastikan faktor kemiskinan tidak menjadi penghalang kepada pembelajaran. Yang kedua, bagi meminimumkan impak isu ketidaksamaan, guru harus mempunyai kemahiran melaksanakan pedagogi terbeza. Baik, guru perlu bijak menyesuaikan strategi mengajar bagi memenuhi keperluan unik setiap murid yang datang daripada latar belakang berbeza. Selain itu, menjadi tugas guru untuk menyediakan sumber serta teknologi yang bersifat ekuiti supaya semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk berjaya.
Dan yang ketiga, guru berperanan besar sebagai pembina aspirasi dan motivasi. Melalui konsep kesan Pygmalion, guru harus membina ekspektasi yang tinggi terhadap prestasi semua murid tanpa mengambil kira latar belakang sosioekonomi mereka. Bimbingan kerjaya dan bimbingan profesional juga sangat kritikal untuk membantu mereka memecahkan kitaran kemiskinan tega. Dan yang terakhir, guru adalah pemupuk integrasi nasional. Sekolah adalah mikrokosmos masyarakat. Maka kita perlu memupuk perpaduan melalui interaksi sihat di antara murid daripada pelbagai kaum dan status. Guru harus bijak mengurus kepelbagaian sosial budaya di dalam kelas dan sentiasa menghargai identiti setiap pelajar tanpa sebarang prejudis. Baik, secara keseluruhannya, peranan guru adalah nadi utama dalam memastikan sistem pendidikan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan. Setelah kita menganalisis cabaran yang ada, mari kita tumpukan perhatian kepada strategi untuk meningkatkan mobiliti sosial. Baik, pertama sekali ialah melakukan transformasi bantuan kewangan yang lebih berfokus atau dikenali sebagai equity based funding, iaitu kita perlu memperkukuh bantuan sedia ada seperti kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAWP dan rancangan makanan tambahan RMT dengan sistem pensasaran yang lebih tepat khusus untuk pelajar kategori B40. Selain itu, pelaburan insentif dalam pendidikan prasekolah amatlah kritikal bagi mengurangkan jurang modal budaya sejak dari peringkat awal lagi. Jadi apabila perkara ini kita tambah baik, sekaligus memastikan pelajar mempunyai peluang yang sama untuk bersaing secara akademik dengan rakan sebaya yang lebih berada. Yang kedua strateginya adalah memacu pendigitalan pendidikan yang inklusif. Ini menuntut supaya akses jalur lebar sejagat dipastikan wujud di setiap sekolah, terutamanya di kawasan pedalaman. Bukan itu sahaja, kita harus menyediakan peranti serta latihan literasi digital bukan sahaja kepada pelajar, malah kepada ibu bapa B40 agar mereka dapat menyokong pembelajaran digital anak-anak mereka di rumah. Baik, yang ketiga adalah melalui pemerkasaan latihan TVET. Kita harus memartabatkan TVET sebagai pilihan utama yang setaraf dengan laluan akademik tradisional. Kolaborasi erat dengan pihak industri dalam membangunkan kurikulum adalah sangat perlu bagi menjamin pasaran graduan yang tinggi. Strategi yang terakhir ialah pembangunan model sosial melalui kemitraan komuniti. Ini boleh dilaksanakan melalui program mentor-mentee yang menghubungkan pelajar daripada latar belakang mencabar dengan golongan profesional atau alumni yang telah berjaya. Guru juga perlu terus mengamalkan amalan pengajaran inklusif yang sentiasa responsif terhadap latar belakang sosioekonomi unit setiap pelajar. Jadi, gabungan strategi ini merupakan kunci utama untuk memastikan sistem pendidikan kita bertindak sebagai pemangkin mobiliti yang benar-benar adil dan juga mampan. Sebagai rumusan kepada pembincangan mendalam kita, mari kita meneliti 4 perkara utama yang merangkumi intipati pembentangan saya pada hari ini. Perkara pertama yang perlu kita fahami ialah pendidikan kekal sebagai mekanisme utama mobiliti sosial dalam masyarakat kita. Data telah menunjukkan bahawa akses pendidikan yang meluas membolehkan individu daripada latar belakang keluarga yang kurang bernasib baik untuk memecahkan kitaran kemiskinan dan mencapai tahap profesional yang tinggi. Contohnya, kita sering melihat kisah kejayaan anak-anak peneroka atau nelayan yang melalui ketekunan di universiti. Akhirnya,
berjaya menjadi jurutera, doktor atau pendidik profesional. Kejayaan mereka membuktikan bahawa pendidikan adalah lift sosial yang paling efektif untuk mengubah status sosioekonomi keluarga. Walau bagaimanapun, kita harus mengakui adanya ketidaksamaan yang merupakan cabaran berterusan. Walaupun sistem kita berasaskan meritokrasi, faktor seperti latar belakang keluarga dan juga jurang digital masih menjadi faktor penentu yang sangat kuat. Fenomena ini mencerminkan pertembungan antara aspirasi fungsionalisme iaitu peluang terbuka untuk semua dengan realiti konflik di mana halangan struktur masih wujud. Seterusnya, matlamat keadilan dan equity dalam sistem pendidikan sangat bergantung kepada peranan guru sebagai pelindung equity. Keberkesanan dasar-dasar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM sangat bergantung kepada keupayaan guru untuk merapatkan jurang antara bandar, luar bandar dan merentas kelas sosial. Jadi peranan guru di sini bukan sekadar mengajar tetapi memastikan murid B40 mendapat peluang yang sama untuk terlibat dalam aktiviti pengayaan. Akhir sekali, kita harus sedar bahawa mobiliti sosial yang adil adalah kunci daripada keharmonian dan perpaduan negara. Ini selaras dengan big idea pembentangan ini, iaitu pendidikan membentuk peluang dan keadilan bagi seluruh rakyat Malaysia. Apabila setiap kaum dan kelas sosial merasakan mereka mempunyai peluang yang adil untuk berjaya melalui usaha mereka sendiri, ia akan mengurangkan keresahan sosial dan polarisasi. Masyarakat yang mempunyai mobiliti sosial yang rancak akan menjadi masyarakat yang lebih stabil, bersatu padu dan produktif. Baik, ini adalah senarai rujukan yang saya gunakan untuk membantu saya dalam menghasilkan slide dan juga pembentangan ini. Nampaknya masa mencemburui kita, kita sudah berada di hujung pembentangan. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang baik itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada yang menonton pembentangan ini.